Niat puasa iaitu dengan menghadirkan zatus saum, menghadirkan puasa itu sendiri, iaitu imsak. Kemudian sifat puasa tersebut, contohnya kita sebut nawaitu sauma ghadin. Saum tadi dengan makna imsak, ataupun kita sebut sahaja aku menahan diri pada esok hari daripada perkara yang mengharamkan puasa. Boleh tak tu? Ya, boleh juga, boleh disebut pada bulan Ramadan. Dan diniatkan niat tadi dalam hati. Niat dalam hati ni maknanya kita hadirkan dalam hati untuk menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan esok hari. Jadi kalau kita baca, kalau lafaz niat untuk membantu hati kita berniat, maka kita baca nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani dibaca dengan kasrah kerana dia mudhaf, maka idhafah Ramadan kepada hadhihi, maka dia dibacakan dengan kasrah. Nun tadi dikasrahkan. Jadi jangan dibaca nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana atau fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Arabnya khata, salah. Maka dibaca nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh jelas tak? Jadi niat tu pada setiap malam. Likulli lailatin ay fi kulli lailatin. Dalam sebahagian nuskah disebut an-niyatu kulla lailatin, iaitu dengan berniat setelah terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Jadi ini elok kepada tuan imam ataupun yang menjadi imam, ketika mana selepas solat maghrib tu dah boleh dah mula untuk pesan kepada jemaah makmum esok puasa, maka dia tolong bantu membimbing niat makmum pada waktu tersebut dengan menyebut secara kuat, bagi memberi tambihat sebagai perhatian kepada makmum bahawa esok puasa. Maka dia pun baca kuat-kuat nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanah. Ni tu dia buat kuat sikit kerana untuk nak abang atau dia mengaji kan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena dalam hadis sebut man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Sesiapa yang tidak menghadirkan atau tidak berniat pada waktu malam sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi sekurang-kurang niat daripada dia berniat nawaitu sauma ghadin an ramadhana. Boleh. Itu an ramadhana tak apa. Tapi kalau kata dibaca nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi, ramadhani kena baca kasrah. Tak apalah. Dia kata saya baca duk baris salah sebelum ni. Macam mana tu baca puasa saya tak sah lah sebelum ni. Dah yang betul tu hak niat kamu tu. Nah, niat tu yang kita nak ajak ni hak tang bacaan tu. Janganlah sat hidup pergi berkelai pula tang baris tu. Hak baris tu tak apalah, untuk tahu kata kita mengaji dan tahu kata i'rabnya apa dia. Kalau nak baca betul macam mana, kalau kita nak ajak orang, kita nak pimpin orang, kita baca nawaitu, untuk imam baca sauma ghadin an adai fardi ramadhan